Tips Pemikonan, Young Ada. KASERITS Dr. Marioni. The 10th of April 25. Kedai ayam semua kita memang dia injek hormon. Kalau boleh elakkanlah. Kalau nak makan ayam kampung, ayam organik ataupun itik, itu the best. So ayam yang injek ni kita kurangkanlah. Kalau boleh jangan makan terus lah. Daging memang jangan makan. Oh, daging. Daging tu. Itu makan apa tu doktor? Apa yang boleh makan? Okey, ikan tak ada masalah. Ikan salmon paling bagus. Ikan yang isi putih bagus. Ikan yang jangan makan ikan yang isi hitam ataupun yang ada dia ni kulit tu ada hitam kan? Ikan tongkol tak okey, ikan pari tak okey. Ikan apa lagi? Yang isi hitam lah. Tapi kalau ikan tenggiri okey. Ikan bersisik pun kalau boleh kurangkan. Sebab sisik tu dia rich in collagen. So kita kalau boleh bila orang pesakit kanser ni dia kurangkan benda-benda yang ada collagen. Siakap tak boleh. Kaki ayam tak boleh lah. Kaki ayam collagen. Kaki ayam. Ayam kampung lah. Jangan ambil ayam yang injek tu. Ayam kampung okey. Ayam kampung the whole body dia tak ada masalah. Lagi bagus untuk orang yang kanser, dia build dia punya immune system. Kalau itik paling bagus sebenarnya. Ramai orang kurang makan itik kan? Tapi sebenarnya itik dah paling okey. Sebab itik tu biasa dia immune system dia tinggi. Itik. So itu lepas tu gula cut terus. Susu pekat manis kan doktor? Gula kat terus Gula kalau boleh cut. Sebenarnya kanser ni kalau kita jaga makanan kita, dia kanser sel tu dia tak aktif. Lama-lama kita tak bagi dia makan ni, dia akan kecut-kecut, dia akan mati. Tapi that's why pemakanan tu sangat penting. So jadi jagalah. Actually kalau dah baik kanser pun nanti kena pantang juga. Sebab saya ada cousin saya memang dia dah baik dah, dia kanser breast cancer. Dah beberapa tahun free cancer. Lepas tu dia makan tak pantang. Lepas tu kena lagi sekali. Sekarang kena lagi teruk. Dia kalau dah baik, bila kena lagi second attack lagi teruk. Sebab dia dah ada apa yang lama punya tu kan. So that's why kena jagalah pemakanan. Sebab yelah kita punya kesihatan kita bergantung pada pemakanan kita. So jadi that's why kita kena jaga apa kita makan. So yang tadi tu insya-Allah kita cuba air minum cukup, minum air tapis, jangan minum air yang tak tapis tu. Sebab air tak tapis tu dia ada klorin, dia ada macam-macam untuk apa, dia tambah toksin dalam badan kita. Sebab kita orang sakit kanser ni kita nak kurangkan toksin, nak remove toksin semua. Sebab toksin ni pun dia makanan juga kepada cancerous cell. Makanan yang bakar tu kalau boleh pangkal terus. Dia karsinogenik. Yang bakar sate, ayam panggang, yang ada berbakar-bakar tu semua tu memang macam cut. masuk fryer boleh? Sayur? Fryer. Air fryer. Air fryer. Kalau boleh air fryer, microwave. Elakkan. Dia memang cerewet nak jaga. Kalau boleh makan yang steam tu the best. Rebus doktor. Ikan steam, sayur steam, rebus tu semua terbaik sebenarnya. Sebab bila steam tu nutrisi dia kekal kat dalam tu. Jadi memang jaga macam tu je. 80+ ambil satu hari 4 sesi. Pagi 2, malam 2. Itu sangat membantu sebenarnya. Lepas tu apa nama ni, stevia boleh. Nanti kalau nak rasa manis, buat air kopi ke teh ke. Tapi kalau boleh kurangkan kopi, teh, benda-benda yang ada color-color ni kurangkan. Minum plain water. Tapi kadang-kadang gemuk lah kan. Sekali-sekala boleh buat carrot juice. Carrot juice tu paling bagus, antioksidan tinggi. Sebab dia ada beta carotene. Yang berwarna ni macam ubi apa, keledek yang ubi purple tu, yang orange itu paling tinggi antioksidan. Antioksidan ni dia boleh bunuh sel kanser. So jadi yang berwarna ni sangat bagus. Tu ubi yang kalau purple kan. ubi kalau purple tu very high antioksidan. So itu rebus ya. Sebenarnya benda ni sedap. Jadi
senang juga kan. Jadi gula tadi kalau nak manis-manis, gula ni bukan dalam minuman saja, dalam kek, dalam tu semua kalau boleh kurangkan. Kalau nak buat kek pun boleh letak stevia. Tapi kalau boleh kurangkan makanan bertepung juga. Bertepung kan ada gluten dan sebagainya kan kurangkan. Banyak makan sayur, buah-buahan, nasi tak ada masalah. Nasi makan. Nasi boleh Nasi makan nasi. Tapi kalau boleh kurangkan, jangan makan berlebihan. Tapi okey, dia tak ada masalah. Jadi makan dengan sayur steam, ikan steam, tu the best lah.